Bosannya aku hari ni. Siapa pula yang bagi notification ni? Jamil. Mampus. Jamil. Ish. Ajak aku pergi IOI lah. Macam mana? Terima je lah. Aku pun dah lama tak pergi dating ni. Daripada lain anak-anak derhaka dua orang tu, budak-budak wawang JJ tu selalu kacau aku. Baik aku pergi jalan-jalan, selalu healing katanya. Okeylah, tu je lah. Accept. Pergi ikutlah. Ya. Siap. Suka aku. Tak tahu apa jalan dengan dia. Bosannya aku pergi petang kan. Siapa ni? Kau guru pula dekat depan ni. Siapa ni? Astaga, Ana. Ana, kau buat apa tu? Bukan. Aku suka lah kau pergi dating. Oh, kau nak pergi dating. Dengan siapa? Yang Jamil. Siapa yang Jamil? Jamil ke kafe iklan tu ke? Astaghfirullahalazim. Tak baik lah macam tu. Tu kau, apalah kau ni? Maknya ni dia asyatan ni. Biarlah aku pergi jalan dengan kekasih dia pun, dia dah pisah, kau tahu tak? Sampai suruh tak cantik. Tak baik. Dah macam tu Ana. Kenapa kau nak pergi jalan-jalan dengan apa tu, kekasih Ika? Tak baik, kau tahu tak, berdosa, kau tahu tak? Dah dosa kau banyak, tambah pula dosa. Memang neraka tempat kau, admin neraka kau. Sedap aku cakap aku admin neraka. Kau kan? Kau pergi. Aku lempar benda dekat kau pergi. Syak dah pergi. Babi lah kau. Anak mana siapa kau dengan kau? Aku pergi. Babi betul kau ni. Zaman aku. Penat aku. Baik aku balik lah. Daripada kena lempar dengan dia, baik aku balik. Ya. Assalamualaikum dunia. Dah petang ke? Ibu, Pak Babi, mampus aku. Dah aku nak pergi jalan lagi. Macam mana? Dah biarlah, tak jaga esok pun boleh. Siapa tu? Oh, Farhim. Farhim, kenapa kau lari tu, ha? Penat aku. Syukur aku balik. Astaghfirullahaladzim. Oh, Naura. Naura. Penat aku, Naura. Kena lempar batu dengan Ana. Macam mana ceritanya sebenarnya, ha? Dah cerah ni, kau tahu tak? Macam mana ceritanya? Tiba-tiba tutup pintu aku. Nak tahu macam mana? Okey, sekejap aku tunggu. Aku dekat atas. Sekejap. Aku beritahu macam mana. Aku ada kerja hari ni. Dengan sampai Ana. Apa tu? Tak, ceritanya macam ni. Aku kata, tapi sebelum aku cerita kau duduk kat sini je lah, ya? Sini. Yelah, aku duduk situ je lah. Macam mana? Cepat cerita. Cerita dia macam ni. Nampak dia dekat rumah dia kan. Sedang main phone. Apa ni? Kenapa sekali nak keluar macam ni? Kita sikat. Astaghfirullahaladzim. Betul ke kau cakap tu? Ya Allah, tak sangka aku macam tu dia. Dia kau cerita apa pasal aku? Naura, dia cerita pasal aku? Ana datang. Aku balik dulu. Ana dia cakap aku dekat kau. Aku pergi dulu lah. Astaghfirullahaladzim, dah tahu pula nak macam tu ni. Ana, maaflah. Oh, memang kau je. Memang kau ambil kau. Ambil kau, mampus kau. Mampus kau. Sakit, Ana, kau memang jahat kau dengan aku ini. Sakit. Naikkan lagi. Pergi sebelah aku bunuh. Mana ya dia orang? Iyalah. Aku kungfu pegang. Mana budak-budak biadab ni? Aku tengah mentunggu ya. Mari dekat Ika tu. Mari dah weh. Siapa tu?
Tak nampak lagi aku tu. Weh, Ika, kau buat apa tu? Hai, Ika. Biadaklah kau, Noran. Kenapa kau baru datang ni? Ada kerja, betul lah aku dah baru datang. Maaf lah je. Tak apa, kau kan malah maklum lah. Biar ada betul mulut kau. Aku cakap aku malas-malas kau. Mana cakap dekat kau. Duduk dulu. Apa. Macam tu cerita dia, faham? Tu kau cakap Fahin kena marah. Oh, mereka tu duduk cakap-cakap je. Macam tu. Okey. Larilah aku. Shooting. Saya abang buat game dulu deh. Dulu deh. Nak cakap apa tu? Biadaklah kawan ni. Naura tak ingat. Entah. Satu. Kenapa kau marah? Baru datang. Satu.